Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Bayoris, perjuangan sehat kaya bersama. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang simulasi bonus penajam bagi package D1 iaitu 520. Kat sini juga dapat lihat 6 simulasi. D1 menaja di X10, D1 menaja di X10 sehingga D1 menaja di 4 iaitu 5200. Saya akan terangkan satu persatu bonus-bonus yang dapat. Okey, seterusnya pertama sekali adalah simulasi yang pertama D1 520 menaja di X10. Okey, untuk bonus sponsoring bila kita menaja di X10, kita hanya akan dapat RM5 sahaja walaupun kita D1. Sama juga di X10 kita hanya akan dapat bonus sponsoring RM5 sahaja. Untuk port pairing di X10 tak dapat ya. Unilever pun tak dapat, jualan pin pun tak dapat. Jadi jumlah bonus yang kita dapat hanya RM10 bagi D1 menaja di X10. Okey, seterusnya simulasi yang kedua D1 520 menaja di X50 yang mana package RM50. Okey, untuk bonus sponsoring kita akan dapat RM10. Sini juga akan dapat RM10. Disebabkan kita menaja di X50 saja, port pairing tak akan berlaku, Unilever pun tak dapat, jualan pin pun tak dapat. Jadi jumlah bonus yang kita dapat hanya RM20 sahaja. Untuk simulasi yang kedua D1 menaja di X50. Okey, seterusnya adalah simulasi yang ketiga D1 menaja di kosong iaitu package 260. Okey, kat sini bonus sponsoring yang akan dapat, kita akan dapat RM70 bila kita menaja di kosong. Sini di kosong juga kita akan dapat bonus sponsoring RM70. So bersamaan bonus sponsoring adalah 140. Untuk di kosong dia hanya membawa satu pot sahaja. Tapi dia kira satu pot sahaja. Satu pot adalah RM30 kali satu pot. So jumlah bonus pot yang dapat hanya RM30 sahaja. Unilever untuk D1 menaja di kosong akan dapat RM1 sahaja tambah RM1 Unilever. So total bonus Unilever adalah RM2. Jualan pin tak dapat ya. Untuk D1 tak ada jualan pin. So total bonus yang dapat RM172 bila D1 menaja di kosong. Bonus 260 package 260. Okey, seterusnya adalah simulasi yang keempat D1 menaja di 1 juga. Maksudnya D1 menaja di 1 iaitu package 520. Untuk bonus sponsoring kita akan dapat 140. Sebelah kaki lagi akan dapat 140. So jumlah kita akan dapat 280 jumlah bonus sponsoring. Untuk port pairing D1 adalah 2 pot, tapi dikira hanya 2 pot sahaja. So kat sini satu pot adalah RM30 kali dengan 2 pot. Dan di jumlah bonus pot pairing adalah RM60. Unilever untuk D1 dikira RM2. Sebelah lagi RM2. Jadi jumlah Unilever yang dapat RM4. Jualan pin D1 tak dapat. So total bonus yang dapat adalah 344. Ini adalah jumlah bonus bila kita D1 menaja D1 package 520. Okey, seterusnya adalah simulasi yang kelima D1 menaja package 3120. Untuk sering kita akan dapat 150. Satu lagi kaki kita akan dapat 750. So total yang kita dapat adalah RM1,500. Okey, untuk pot pairing 12 pot. Tapi dikira hanya 12 pot. Okey, untuk kira dia RM30. RM30 hanya dikira 5 pot yang pertama. Okey. Untuk pot yang kedua dikira RM7.50. Maksudnya 5 pot ada berbaki 7 pot. So total bonus pot pairing yang kita dapat adalah RM202.50. Ini adalah jumlah pot bonus pot pairing bagi D1 menaja D3. So ini adalah tahap yang pertama, kiraan bonus pot tahap yang pertama, dan ini tahap kedua, kiraan pot dia. So dia berbeza jumlah pot yang dapat. D1 menaja D3 dia akan dapat RM12.
akan mendapat RM12. So bersamaan 24. D1 tak akan dapat jualan pin. So total bonus yang dapat adalah RM1,726.50. Bila sana D1 menaja D3 3,120. Ni jumlah bonus yang dapat bila D1 menaja D3. Okey, seterusnya adalah simulasi yang terakhir, D1 menaja D4, iaitu pakej RM5,200. Kat sini bonus sponsoring kita akan dapat RM1,000 untuk bonus sponsoring. Satu lagi kaki akan dapat RM1,000. Jadi jumlah bonus sponsoring adalah RM2,000. Okey, untuk pot pairing D4 membawa 20 pot, tapi dikira hanya 20 pot sahaja. Okey, untuk pot yang pertama, satu pot RM30. Berapa pot dikira RM30? Untuk D1 dikira RM30 hanya 5 pot yang pertama sahaja. So pot seterusnya dikira RM7.50. So 20 pot tolak 5 pot ada baki 15 pot kat sini. So total bonus pot yang kita dapat RM262.50. Sebab apa? Sebab kita pakej D1. So D1 pakej yang kita ambil memainkan peranan berapa jumlah bonus pot yang kita dapat. So ini adalah tahap yang pertama, dikira RM30. Tahap yang kedua selebihnya dikira RM7.50. Itu beza dia. Okey, seterusnya Unilevel. Unilevel untuk D1 menaja D4 akan mendapat RM20. Satu kaki akan mendapat RM20. Jadi total bonus Unilevel RM40. Untuk D1 jualan pin tak dapat. So total bonus yang dapat RM2,302.50. Ini adalah jumlah bonus bila kita D1 menaja D4, iaitu pakej RM5,200. Okey, kat sini kita dapat lihat jumlah bonus simulasi daripada jika kita pakej D1 RM520. So kita akan dapat nampak bonus yang kita akan dapat bila kita pakej D1 sehingga kita menaja D4. So semoga perkongsian bonus simulasi ini memberi manfaat kepada kita semua dan usahawan di Bayoris.